Okey, Tuan Fadi. Saya ni sebenarnya Tuan Fadi dilahirkan dalam satu keluarga yang broken family. Okay. Mak bapak saya bercerai. Jadi bila mak bapak saya bercerai, saya dibesarkan saya dibesarkan ditumpangkan rumah nenek, ditumpangkan dekat rumah mak saya, ayah saya. Jadi bila saya dalam keadaan yang susah, boleh katakan susahlah sampai dapat bantuan RMT. Tuan tahu tak? Tahu RMT. Jadi saya tak ada duit. So bila tak ada duit, saya terpaksa berniaga. Dan bila saya tengok, bila saya berniaga, bila saya jadi orang yang biasa-biasa, saya akan dapat hasil yang biasa-biasa. So bila saya dah saya berniaga daripada darjah 1 sampailah sekarang. Darjah 1? Darjah 1 saya dah berniaga. Niaga apa? Gara-gara tekanan kehidupan. Niaga apa dia satu? Okey, saya cantik ceritanya. Okey, mungkin dia hanya mengenali saya ada anak jutawan lah. Okey, mak jutawan kan. Kau pula hidup pun dah glamour. Tapi sebenarnya dalam segi benda ni saya tak pernah sharing pun dengan orang. Di mana orang yang bercerai lah. Both of you, family bercerai.